kita akan buat kuliah teori kaunseling, ya. Siapa nak belajar teori kaunseling, ya, buat thumbs up. Okey. Okey, untuk belajar tentang teori kaunseling pada malam ni kita akan belajar tentang teori CBTH ataupun Cognitive Behavior Therapy for Healing. Okey, nampak tak semua PowerPoint yang saya share ni? Nampak kan? Okey, secara asasnya kekuatan dalam psikologi kaunseling adalah kepada theoretical, ya. Macam yang kita belajar hari itu kan. Okey, macam mana seseorang kaunselor itu menjadi kaunselor? Yang pertama, apabila dia mempunyai ciri-ciri kaunselor yang baik, yang hebat, yang berkesan. Ingat lagi tak apa ciri kaunselor yang hebat, yang berkesan? Ya, ciri ini boleh tergambar semasa awak-awak masih kanak-kanak, dekat sekolah rendah, sekolah menengah, bila ramai kawan-kawan datang cerita masalah, lepas tu dia menangis depan awak, lepas tu dia rasa lega bercerita, lepas tu dia dapat ilham solution bagaimana untuk keluar daripada masalah tu, ya. Jadi maksudnya waktu itu anda ada satu personality yang dipanggil personality as a counselor. Siapa ada pengalaman macam tu? Ya, angkat tangan. Okey, maksudnya kawan-kawan datang dekat dia dan tengok muka dia dan suka cerita masalah dan kawan dia menangis depan dia, lepas tu kawan dia rasa lega. Maksudnya anda mempunyai personality as a good counselor. Iaitu anda suka mendengar masalah orang lain, empati dan etika yang paling penting dalam perhubungan menolong, iaitu anda memegang kerahsiaan masalah itu, ya. Sebab itu kalau kita belajar dalam humanistic approach, iaitu Rogerian, dia kata kita tak perlu ada apa-apa teknik, ya, dalam kaunseling, tetapi memadai kita ada kemahiran. Yang pertama, kita kena empathy dengan masalah klien. Yang kedua, kita kena menunjukkan kemesraan. Dan yang ketiga, kita kena unconditional positive regard, iaitu menerima klien tanpa syarat. Okey? Jadi, sesiapa sahaja boleh mempunyai jiwa kaunselor ni jika ada ciri ni, ya. Empathy, terima tanpa syarat dan kongruen. Tetapi macam kita belajar dalam kaunseling, ya, personality tidak mencukupi, ya. Maka anda kena belajar satu lagi, iaitu dipanggil kemahiran. Maka kita belajar kemahiran lisan, verbal dan non-verbal. Maka kita ada kemahiran counselling, listening skill, attending and listening skill. Bagaimana untuk meraihkan emosi dan perasaan klien sampai klien rasa lega. Bila lega, masa dia rasa lapang. Bila dia rasa lapang, maka dia akan jumpai titik ketenangan dalam diri dia. Bila dia jumpai titik ketenangan dalam diri dia, maka waktu itu ilham murni akan datang bagaimana untuk keluar daripada permasalahan. Okey, pelajar-pelajar kaunseling saya, siapa yang faham buat thumbs up, ya. Ini ulang kaji je ni, ya. Ingat balik. Okey, jadi ingat untuk jadi kaunselor yang hebat, ya. Lupa nak bagi tahu, ya. So malam ni saya buat kelas teori kaunseling untuk pelajar-pelajar kaunseling, ya, semester 2. So kita ada PowerPoint lah, ya. Saya buat melalui Google Meet. Tapi at the same time saya juga buat live TikTok, ya, supaya ramai orang boleh faham dan boleh ikut, ya. So pelajar-pelajar, siapa yang nak tengok dekat TikTok pun boleh, kan? Okey, untuk jadi kaunselor yang hebat, yang pertama kita mesti ada personality as a good counselor.
suka berdengar, baik hati, menyimpan rahsia, empati. Dan personality ini kadang-kadang tu tak perlu dipelajari, dia ada sendiri. Tanda dia ialah masa kita sekolah, masa kita kecil-kecil, remaja, orang suka datang jumpa kita, cerita masalah, menangis depan kita, dia rasa lega. Dan dia dapat solution bagaimana untuk keluar daripada permasalahan dia. Okey, siapa ada ciri tu? Ya. Buat thumbs up, angkat tangan. Okey, yang kedua, seorang kaunselor yang baik tak cukup dengan personality. Tak cukup dengan personality. Maka kita kena belajar listening and attending skill. Kita belajar kemahiran verbal, non-verbal dan belajar proses-proses kaunseling yang 5 peringkat itu. Dan akhirnya kita tahu bagaimana pandangan mata, bagaimana kita punya anggukan, dorongan minima, bagaimana pergerakan tangan, warna dan baju pakaian kita, kedudukan, lean forward dan bagaimana kita belajar tentang verbal skill. Ingat lagi tak semua belajar verbal skill? Ada berapa jenis semua? Okey, jadi personality campur dengan kemahiran kaunselor, kemahiran kaunseling, maka kita pun menjadi kaunselor yang berkesan. Dan jika orang biasa ada personality as a counselor dan belajar kemahiran kaunseling, maka mereka boleh menjadi pembimbing, ahli akrab, boleh menjadi fasilitator, boleh jadi coach yang baik. Tetapi ingat satu benda, kita masih belum boleh menjadi profesional dalam bidang kaunseling. Tak boleh jadi profesional lagi. Okey, apa yang menjadikan kita profesional? Iaitu satu lagi benda yang sangat penting. Ya, macam mana subjek malam ni, iaitu teori. Okey, jadi ingat semua pelajar, yang menjadikan bidang kita hebat, kuat, profesional bukan sekadar personality counselor, bukan sekadar kemahiran kaunseling, tetapi ialah theoretical yang kita belajar dan kita faham dan kita boleh apply dalam kehidupan untuk diri kita sendiri dan kita apply pula untuk orang lain dan akhirnya kepada klien dalam session. Jadi maksudnya teori lah yang menjadikan kita profesional dan kita berkemahiran dan kita berani. Waktu itu datanglah apa-apa permasalahan klien kita. Masalah rumah tangga ke, masalah peribadi ke, mental health ke, masalah psikososial ke, no problem. Kita petik jari je. Kita tahu macam nak bantu dia. Sebab kita memahami theoretical tentang psychological dan perkembangan manusia. Tapi kalau awak tak mahir tentang teori, maka awak akan terlekat. Awak tak tahu nak bawa klien kita ke mana. Okey, faham pelajar? Faham? Buat thumbs up. Ya? Okey, sebab itu ingat saya sebut tadi yang menjadikan kita hebat dan kita profesional dan kita dikagumi dan dapat membantu ramai orang dekat luar sana ialah kerana theoretical. Jadi apakah itu teori? Teori adalah satu pandangan tentang proses, cara, kaedah manusia berfikir bermasalahan dan bagaimana manusia untuk dipahami dan dikeluar daripada permasalahan itu. Jadi kita dah faham kan? Teori berasal daripada andaian. Andaian ataupun hipotesis yang diuji dengan kajian demi kajian demi kajian dan akhirnya terbukti secara empirical, maka dia jadi teori. Ya, teori yang menyebabkan kita tahu. Jadi contohnya seorang klien tu datang bercerita dengan kita masalah dia. Jadi kita dengar cerita dia, maka kita boleh agak dah. So permasalahan dia sama ada berdasarkan psikoanalisis ataupun behavior ataupun kognitif ataupun humanistik ataupun kita combinekan kognitif dan behavior menggunakan CBT ataupun kita menggunakan REBT ataupun eclectic approach. Kita tahu nak bawa dia ke mana.
Sebab kita mahir tentang teori. Kita tahu punca permasalahan dan proses dan bagaimana untuk mengendalikan. Okey? Okey, dekat TikTok SNA, Prof, I want to be your student. Okey, jadi student lah ni. Bila dengar kuliah saya ni, jadi student lah tu. Okey. Okey, jadi maksudnya bila kita mahir tentang teori, nanti datanglah klien itu sama ada dia ada masalah keluarga ke, LGBT ke, masalah rakan sebaya ke, kesihatan mental ke, dan sama ada dia datuk ke, dia Tan Sri ke, dia datin ke, dia profesor ke, dia orang kampung ke, dia orang miskin ke. Jadi kita tak takut dan kita tak risau kerana kita dipandu oleh teori, iaitu bagaimana asas untuk memahami dan bawa dia dengan permasalahan dia dan akhirnya jumpa jalan penyelesaian. Sebab itu ingat satu benda, kaunselor banyak mengalami kelemahan dalam teoretikal untuk memahami klien dan akhirnya dia pun tak tahu nak bawa klien dia ke mana kerana teoretikal tak kukuh. Sebab itu kita kena kuatkan aspek teoretikal. Okey. Jadi dalam kaunseling ada dalam teoretikal ada 4 pendekatan utama yang menjadikan kaunselor itu hebat. Ya. Apa pendekatan utama yang menjadikan kaunselor hebat? Nurul Atikah, jawab. Apa Nurul Atikah? Apa dia, Prof? Boleh ulang saya lagi? Apa 4 pendekatan utama dalam kaunseling yang menjadikan kaunselor hebat? Tak tahu. Okey, Atikah, apakah teori yang pertama dalam psikologi kaunseling? Apa dia, Prof? Apa teori pertama dalam psikologi kaunseling? Psikoanalisis. Pandai, bijak Atikah. Okey Atikah, apakah asas psikoanalisis? Tak tahu dah Atikah. Ya. Okey. Jadi apa Atikah? Yang 4 tu ke? Bukan, okey ya. Jadi kekuatan kaunselor datang daripada 4 pendekatan. Ingat, pendekatan bukan teori. Dalam pendekatan ada teori-teori. Ya, pendekatan yang utama sekali adalah berkembang pada tahun 1800 ya, awal 1900, iaitu pendekatan psikoanalisis ya, yang diasaskan oleh Sigmund Freud, yang mengandaikan bahawa semua masalah manusia adalah berasaskan daripada kisah silam ataupun pendaman silam yang tak dapat diselesaikan. Lalu dia pun terpendam dalam minda separa sedar dan minda tanpa sedar. Tetapi kisah silam yang tak dapat diselesaikan ini berbentuk karakter ataupun personaliti hari ini. Menjadi pemarah, trauma, geram, masalah komunikasi, suka bergaduh dengan orang tu, bergaduh dengan orang ni. Ya. Jadi sebenarnya karakter itu datang daripada traumatik. Contoh paling mudah, jika awak seorang ibu, ya, awak nak jadi ibu yang baik, tapi bila awak garang, awak pukul anak awak, anak awak pun menangis. Lepas tu bila anak awak nak tidur, awak pandang anak awak pun sedih. Awak pun cakap, saya bukan ibu yang baik, saya suka pukul anak saya. Awak rasa bersalah, awak peluk anak awak. Besok bila awak stres, awak pukul lagi anak awak. Ya. Jadi kenapa berlaku begitu? Kerana traumatik waktu silam. Ya, traumatik waktu silam. Mungkin datang daripada kekeluargaan yang mak ayah dia penuh dengan garang, suka pukul dia, tak beri dia penghargaan ya. Jadi kaunselor perlu menerokai kisah silam klien dan membawa kisah silam yang dipendam, yang tak disedari ke alam sedar, alam minda sedar.
supaya kita tahu apa yang berlaku. Kita tahu kenapa kita garang, kenapa kita marah, kenapa kita suka bergaduh dengan orang lain. Dan apabila kita sedar sahaja, maka kita berada di atas pemikiran, maka kita pun akan mengambil pengajaran, belajar melepaskan dan mula menikmati kehidupan. Okey, jadi andaian dalam psikoanalisis, semua masalah manusia bermula daripada lekatan zaman silam yang tak diselesaikan, yang terpendam, maka kaunselor akan membantu klien untuk kembali ke masa silam. Tapi bukan kembali macam mesin masa tu, tetapi kembali dalam kognitif untuk melalui semula zaman-zaman lepas yang tak selesai dan takut dilalui dengan pengalaman baru yang penuh dengan jayanya, yang penuh dengan pengalaman baru dan melepaskan kisah silam yang lama, ataupun menyadari kisah silam yang dipendam supaya dia sedar dan akhirnya dia akan dapat melepaskan. Okey, jelas tak semua pelajar? Kita dah faham kan? Minggu lepas kita dah belajar tentang psikoanalisis, ya. So kita tak akan bincang lama. Kemudian selepas itu era psikoanalisis ini, maka timbul satu era baru, ya. Pada tahun 1930-an, ya. Awal 1920-an, ya. Waktu ini banyak pengikut psikoanalisis sendiri telah lari daripada aliran psikoanalisis ke satu aliran baru ataupun mazhab baru dalam psikologi kaunseling. Apa mazhab yang kedua? Aisyah Insyirah selepas psikoanalisis. Aisyah. Aisyah tak datang kelas. Behavior, Prof. Okey, pandai, ya. Maka aliran yang kedua selepas psikoanalisis adalah behavior, iaitu mereka mempercayai semua permasalahan manusia adalah bermula daripada behavior ataupun perlakuan. Maka pengasasnya ialah Pavlov, Skinner, ya, B.F. Skinner. Jadi jika seseorang itu putus cinta, maka dia pun menangis, dia pun sedih, dia pun menyendiri, duduk dalam bilik tak nak keluar. Maka berdasarkan behavior, dia kata masalah dia bukan berdasarkan pemikiran kognitif, bukan berdasarkan kisah silam, bukan berdasarkan dia punya persepsi, tetapi berdasarkan behavior, iaitu individu telah menukar behavior daripada behavior yang sihat kepada behavior yang tidak sihat, berlaku kerana aspek-aspek pelaziman, stimulus, ya, dan sebagainya, ya. Nanti kita belajar behavior, ya, dengan lebih dalam lah, ya. So asasnya dalam behavior approach mengandaikan semua masalah manusia berpunca daripada behavior, iaitu manusia telah ubah behavior yang sihat menjadi behavior yang tak sihat, dan akhirnya behavior yang tak sihat itu telah menyebabkan kerosakan kepada psikologikal, kognitif dan kehidupan individu. Maka tugas kaunselor adalah kembali mengajar klien untuk bertingkah laku baru yang sihat, ataupun menghapuskan tingkah laku yang tak sihat untuk menormalisasikan semula tingkah laku yang sihat. Maka apabila kita ada tingkah laku yang sihat, semua permasalahan akan selesai dengan sendirinya. Okey, contoh paling mudah, ada seorang klien nama dia Ali. Maka Ali telah putus cinta selepas bertunang selama 10 tahun. Sedih ke tak sedih? Siapa pernah putus cinta? Angkat tangan. Maka lepas putus cinta, maka Ali telah menyendiri, duduk dalam bilik seorang-seorang, tak nak cakap dengan orang, dan tak nak makan, tak nak minum, tak nak pergi jogging.
tak nak tengok TV, tapi Ali duduk dalam bilik, menangis, sedih, tak nak mandi. Okey, jadi dalam behavior teknik, masalah Ali bukan kerana pemikiran, bukan kerana kisah silam, tetapi Ali telah menukar tingkah laku yang positif daripada yang positif kepada tingkah laku yang negatif. Maka kaunselor akan mengenal pasti tingkah laku Ali yang salah. Contoh kita tanya Ali. Okey Ali, ya, apa tingkah laku yang mengganggu Ali, yang Ali rasa tak selesa hari ni? Ali kata saya tak boleh tidur malam. Okey, sebelum ni tidur malam pukul berapa? Sebelum ni tidur malam pukul 10 malam. Okey, selepas putus bercinta, saya tidur malam, tak boleh tidur malam. 2 pagi, 3 pagi pun tak tidur malam. 4 pagi pun tak boleh tidur. Jadi tak boleh tidur, buat apa? Saya menangis. Lepas tu pukul 12 tengah malam, saya teringat kepada kekasih saya. Saya pun ambil gambar dia, pandang dia, lepas tu fikir memori saya dengan dia, kata-kata dia yang menyakitkan hati saya. Dia kata saya monyet, dia nak tinggalkan saya pun menangis. Kan? Ya. Okey, jadi kaunselor akan mengenal pasti tingkah laku Ali yang salah, yang berubah selepas peristiwa. Maka kaunselor akan mengajar tingkah laku yang baru. Okey, jadi tengok, kita detect apa tingkah laku, kita nak bantu dia. Jika Ali masalah paling besar ialah tak boleh tidur malam kerana ada gangguan tidur, maka kita akan mengajar dia 5 step teknik untuk tidur. 5 step teknik untuk kembali tidur malam. Kita boleh ajar teknik penapasan cahaya ataupun teknik penapasan relax, ataupun kita ajar dia relaxation. Maka Ali pun kembali dapat tidur malam dan kembali bangun pukul 6 pagi, 6.30 pagi. Lepas tu kembali buat aktiviti yang menyenangkan. Pergi tengok matahari terbit, kena cahaya matahari, pergi lepak dekat mamak, pergi shopping. Jadi apabila tingkah laku Ali berubah, maka pemikiran Ali akan berubah, maka perasaan Ali akan berubah, maka permasalahan kekecewaan percintaan Ali itu akan hilang dengan sendirinya. Kerana Ali telah kembali kepada tingkah laku yang produktif dan tidak lagi mengekalkan tingkah laku yang merosakkan diri sendiri. Faham tak semua pelajar? Faham kan? Sebab itu dalam behavior kita ada behavior modification technique, cognitive behavior experiment, kita ada desensitasi sistematik, tugas dicerakinkan dan sebagainya, ya. Itu semua teknik-teknik yang ada dalam buku kita lah, ya. Okey. Sebab itu apabila klien tu datang dengan permasalahan tingkah laku, maka kita tahu, oh dia ada isu tingkah laku. Tingkah laku dia dah tonggang-langgang ni, dia tak betul. Maka daripada awal session sampai pertengahan session, kita akan mengenal pasti tingkah laku yang salah. Untuk dikenal pasti punca dia, stimulus dia dan bagaimana proses tu berlaku, dan kita akan menukar dengan tingkah laku baru. Ya. Siapa suka behavior teknik, behavior approach, angkat tangan pelajar. Okey, ya. Okey, itu adalah asas kepada behavior. Jadi maksudnya dalam behavior approach mengandaikan bahawa semua masalah manusia berpunca daripada tingkah laku yang salah, yang kita tersalah ajar ataupun terkurang ajar. Ya, secara mudah ialah tersalah ajar tu maksudnya kita tersalah stimulus dengan persekitaran, dan terkurang ajar tu maksudnya kita kurang didikkan tentang behavior tu, dan akhirnya dia mengganggu orang lain. Maka tugas kaunselor adalah
mengajar tingkah laku baru supaya asimilasi dengan diri klien dan akhirnya klien akan lebih berfungsi dalam kehidupan. Contoh paling mudah, seorang anak yang dibesarkan oleh bapa yang garang. Bapa dia narsisistik. Suka maki hamun dia, marah dia, jerit kat dia. Ya? Jadi, dia pun terluka, sedih. Mungkin dia ada trauma dan sebagainya. Jadi, bila dia membesar, dia pun suka membawa karakter bapa dia. Suka marah, maki hamun orang lain, jerit kat orang lain, tak peduli perasaan orang lain. Maka dia ada banyak masalah-masalah dalam kehidupan. Komunikasi, pergaulan, mudah berkonflik dengan orang lain. Itu ialah klien terkurang didikan ataupun terkurang ajar tentang bagaimana kemahiran komunikasi. Sebab dia terlebih memaki hamun, terlebih bertindak, terlebih agresif. Maka tugas kaunselor ialah menyedari tingkah laku yang salah dan mengajar tingkah laku baru. Untuk lebih rileks, cakap dengan lebih bersopan dan bagaimana untuk praktis dalam kehidupan. Maka wujudlah teknik seperti rehearsal teknik, reward and punishment teknik, ya, untuk betulkan semula komunikasi dia. Sama juga ada klien yang dibesarkan oleh adik-beradik dia semuanya semuanya lelaki. Jadi bila dia besar, dia tak ada kemahiran berkomunikasi dengan perempuan. Dia sangat pemalu. Maka dia kurang komunikasi ataupun pergaulan dengan perempuan. Maka kita akan ajar dia skill-skill mengorat perempuan, bagaimana untuk cakap komunikasi. Mungkin boleh guna tugasan yang dicerakin, eksperimen kognitif, eksperimen behavior, ya, untuk dia kembali bertingkah laku yang berfungsi dalam kehidupan. Okey, jelas semua pelajar? Siapa jelas, ya? Buat thumbs up. Okey, jadi sebab itu saya sebut tadi, jika awak betul-betul mahir tentang theoretical, sama ada psychoanalysis. Ingat saya sebut, psychoanalysis very important. Banyak permasalahan yang kita rawat sebenarnya adalah masalah luaran. Masalah luaran saja, dia hanya simptom. Yang boleh pergi deep ke akar umbi untuk diselesaikan biasanya adalah psychoanalysis. That's why psychoanalysis adalah satu teori yang sangat penting untuk dikuasai oleh semua kaunselor. Dan kaunselor yang tidak mahir tentang psychoanalysis teori, biasanya mereka gagal untuk menangani akar umbi. Masalah traumatik, masalah zaman kecil, masalah lekatan-lekatan silam yang membentuk karakter hari ini yang bermasalah, yang perlu dirawat dengan lebih berkesan. Ya? Sebab itu kita kena mahir psychoanalysis. Dan bila kita mahir tentang behavior, kita akan membantu membetulkan behavior-behavior yang salah dengan behavior yang baru. Ya? So macam engineer lah, ya. Sebab itu saya suka kalau awak kaunselor, walaupun awak kaunselor, awak kena berfikir macam engineer, ya. Sebab itu antara otak yang bagus dekat dunia ni adalah otak engineering. Sebab itu saya baca satu artikel tu di barat, banyak CEO, businessman yang terkenal, ya, dia ambil daripada engineer, ya. Sebab engineer ni dia punya pemikiran dia calculate risk. Contohnya jika paip air pecah. Jika paip air pecah, ya, maka kaunselor datang, dia akan kata apa? Okey, apa masalahnya? Apa kesannya? Apa itu apa ini, ya? Okey, betul, datang pula finance, ya. Dia akan tengok berapa kos, kan? Tapi kedatangan engineer, dia akan cari apa punca dia. Kenapa pecah? Apa punca dia pecah? Maka dia akan tangani punca dia supaya pecah tu tak berlaku lagi. Macam itulah kaunselor. Kita bukan sahaja menampal paip yang pecah,
Tetapi kita mencari kenapa pipe itu pecah. Supaya pipe itu dapat ditampal dan perpecahan pipe yang seterusnya tak akan berlaku. Sebab itu kita bukan saja menangani simptom, tetapi kita menangani punca kepada simptom-simptom itu. Okey, jelas tak pelajar? Siapa jelas ya buat thumbs up? Ya. Okey, kemudian masa terus berjalan dan waktu ini teori psikoanalisis agak ditinggalkan sikit kerana banyak ahli-ahli psikologi kaunseling beralih arah kepada pendekatan behavior yang boleh diukur dengan jelas, perubahan tingkah laku dapat dilihat, dapat dinilai. Maka waktu ni wujudlah inventory, self-check, inventory, questionnaire dan sebagainya untuk menilai perubahan tingkah laku. Ya. Tetapi tiba-tiba pada awal 1930-an, 40-an tu muncul satu lagi pendekatan yang baru, aliran yang ketiga yang telah meninggalkan banyak golongan behavior. Iaitu apa pendekatan yang ketiga? Ashraf, siapa boleh jawab? Kognitif. Pandai, bijak ya. Iaitu pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif ataupun pendekatan pemikiran dalam kaunseling psikologi mengandaikan bahawa semua masalah manusia bukan berpunca daripada kisah silam. Bukan berpunca daripada behavior. Tetapi semua permasalahan manusia berpunca daripada pemikiran. Pemikiranlah punca semua masalah manusia. Iaitu pemikiran yang salah. Pemikiran yang tidak rasional mengikut Albert Ellis ataupun dipanggil distortion. Cognitive distortion dalam Aaron Beck ya. Jadi apabila pemikiran yang salah ataupun herotan, maka dia akan menyebabkan psikologikal dia dan perhubungan sosial, kerjaya kehidupan dia bermasalah. Ya. Maka apa tugas kaunselor? Tugas kaunselor adalah membantu klien untuk membetulkan semula corak pemikiran. Supaya corak pemikiran baru itu lebih sihat, berfungsi dan dapat mengharmonikan klien dalam kehidupan. Okey, ya. Jelas siapa kalau student jelas, kalau jelas buat thumbs up. Okey. Jadi contoh paling mudah ya. Contoh Ali tadi dia frust sebab putus cinta selepas 10 tahun bertunang. Ya. Jadi kalau behavior mengatakan bahawa punca Ali bermasalah, sedih, menangis, tak boleh move on ialah kerana Ali telah ubah behavior yang sihat kepada behavior yang tak sihat selepas putus cinta. Betul balik behavior tu, maka masalah itu akan selesai. Sebab masalah dia adalah behavior. Okey, dalam kognitif dia kata punca Ali menangis, tak boleh tidur malam, frust, bukan kerana behavior. Bukan kerana kisah silam. Bukan kerana peristiwa ditinggalkan kekasih. Tetapi Ali bermasalah ialah kerana kognitif. Iaitu kerana pemikiran Ali. Iaitu Ali berfikir tidak rasional ataupun berfikiran merosakkan ataupun berlaku herotan dalam kognitif ataupun dalam bahasa kasar dia, Ali tidak boleh mengambil hikmah, kebaikan, pengajaran, mesej Tuhan yang berlaku dalam kehidupan. Sebab itu, tugas kaunselor adalah menerokai semula pemikiran Ali. Contohnya, tertanya pada Ali. Okey Ali, ya, awak telah mengalami permasalahan psikologikal selepas putus bercinta dengan Aminah. Okey, jadi apa yang awak terfikir tentang Aminah?
dan apa yang berlaku pada awak. Mereka berdangis, Aminah jahat, Aminah tinggalkan saya. Sampai hati Aminah buat saya begitu. Saya tak layak disayangi. Saya tak nak kahwin sampai bila-bila. Semua perempuan jahat. Semua orang perempuan jahat. Ya. Jadi itulah yang menyebabkan pemikiran Ali semakin teruk, tingkah laku makin teruk, psychological Ali pun teruk, fisiologi dia teruk dan mengganggu perhubungan dalam persekitaran. Maka tugas kaunselor adalah membetulkan semula kognitif pemikiran Ali. Jadi kita boleh guna teknik penstrukturan semula kognitif ataupun kognitif reconstructuring teknik, ataupun kita boleh pakai eksperimen kognitif, ataupun menulis skrip hingga akhir, ataupun paling mudah kita guna teknik reframing, ataupun kita juga boleh guna teknik kognitif walaupun tetapi. Walaupun tetapi tu teknik yang very powerful tu untuk betulkan semula pemikiran. Jadi kita pun ajak Ali. Okey Ali ya. Mari kita buat satu teknik walaupun tetapi. Okey, jadi kita pun buat ayat. Walaupun saya sedih ditinggalkan oleh Aminah, tetapi okey, sambung satu ayat yang memberi awak ketenangan untuk melihat mesej kebaikan, kesyukuran walaupun hanya 0.001%. Ya. Cuba buat Nurul Atikah. Ya, Prof. Cuba buat sambung ayat saya. Sebut walaupun saya sedih ditinggalkan oleh Aminah. Sebut. Walaupun saya sedih ditinggal Aminah, Tetapi saya sambung. tetap bersyukur sebab kami masih menjadi kawan. Ya, saya tetap bersyukur kerana kami masih menjadi kawan baik. Walaupun saya sedih ditinggalkan oleh Aminah, tetapi ini bukanlah penamat kehidupan saya. Kehidupan perlu diteruskan. Dan matahari tetap bersinar besok pagi. Burung tetap berkicau. Kehidupan perlu diteruskan. Walaupun saya sedih ditinggalkan oleh Aminah, tetapi inilah masanya untuk saya mendekatkan diri dengan Tuhan. Walaupun saya sedih ditinggalkan oleh Aminah, tetapi saya ada keluarga yang sentiasa menyayangi saya, tak pernah meninggalkan saya, menerima saya seadanya. Walaupun saya sedih ditinggalkan oleh Aminah, tetapi inilah masanya untuk saya mengorat orang lain sebab saya dah free. Okay, jelas tak? Jadi bila awak fikir begitu, awak cakap begitu, apa awak rasa, Atikah? Saya rasa lebih tenang, Prof. Ayat apa yang paling tenang? Banyak-banyak ayat tadi. Ayat yang hidup tu masih diteruskan. Ya. Sebab tu kita kena beri berbagai pilihan kepada klien. Akhirnya klien rasa tenang. Sebab itu lepas tu klien pun menggunakanlah teknik itu sebagai tugasan kerja rumah. Dia kena buat setiap kali bangun tidur, setiap kali nak tidur, ataupun bila dia sedih, bila dia tenang, dia akan ulang ayat yang sama. Walaupun saya sedih ditinggalkan oleh Aminah, walaupun Aminah tak mahu saya, tetapi hidup perlu diteruskan. Perkara lepas tak boleh diubah lagi. Matahari tetap bersinar. Tuhan masih menyayangi saya. Walaupun saya sedih, rasai saya sedih tu. Benarkan emosi sedih tu datang. Tetapi ingat satu benda, sedih tetap ada. Walaupun kita sedih, tapi tetap ada ruang untuk kesyukuran. Okey? Itulah teknik kognitif. Okey. Jadi
semua nanti pelajar semua beli buku ni saya dah bagi tahu tadi, dan buku ni semua ada clear tu. Dan bagi follower TikTok, semua teori, tak semua teori lah semua antara teknik-teknik yang saya cerita tadi ada dalam buku ni. CBTH, Cognitive Behavior Therapy for Healing, ya. Okey. So ingat tadi kita belajar yang pertama teori psychoanalysis. Itu adalah mazhab yang pertama sekali dalam bidang psychological counselling. Awak kena mahir psychoanalysis. Yang kedua ialah pendekatan behavior. Itu tingkah laku. Kena mahir betul-betul tingkah laku. Tingkah laku very powerful, ya. Yang ketiga, kita telah faham teori kognitif, iaitu bagaimana pengikut-pengikut mazhab kognitif mengatakan bahawa sebenarnya ada satu benda yang lebih penting daripada behavior, lebih utama daripada behavior, dan benda inilah yang mempengaruhi behavior. Inilah pengikut Aaron Beck, pengikut siapa tu kognitif lagi satu tu, Albert Ellis, ya, yang mengatakan bahawa kognitif lebih penting. Kognitif lah yang menentukan behavior. Maka pengikut-pengikut kognitif ini telah memperjuangkan kognitif terapi dan melahirkan berbagai teknik-teknik dalam kognitif untuk membantu klien daripada berbagai permasalahan. Ya. Okey, kemudian tiba-tiba pada awal 1930-an, 40-an itu, dunia psikologi kaunseling telah dikejutkan oleh satu lagi mazhab, ya, yang telah merubah dunia psikologi kaunseling. Apa mazhab yang keempat? Siapa nak jawab? Efektif. Apa? Efektif. Ya, pandai. Mazhab keempat adalah pendekatan efektif ataupun pendekatan humanistik ataupun dipanggil pendekatan perasaan. Dan yang tokoh dia ialah seperti Carl Rogers dalam buku Encounter, dan ataupun Abraham Maslow yang menghasilkan hierarki kemanusiaan, ya. Ini adalah tokoh-tokoh dalam humanistik yang mengandaikan bahawa semua permasalahan manusia sebenarnya berpunca daripada apa? Apa punca masalah manusia ikut humanistik? Apa? Elana, apa? Atika Masyarah. Okey, punca masalah manusia berdasarkan humanistik ialah perasaan ataupun emosi. Ataupun ikut Rogerian, Carl Rogers mengatakan konsep kendiri ataupun self konsep yang rendah, yang tidak functioning dalam kehidupan. Jadi adalah dalam teori itu, ya. Nanti kita masuk tentang teori teori person centered, ya. Bagaimana perasaan manusia mempengaruhi self-esteem dan mempengaruhi kehidupan dia. Okey. Jadi tugas kaunselor adalah meningkatkan semula perasaan ataupun konsep kendiri manusia, klien, supaya kembali functioning dalam kehidupan. Maka dalam pendekatan Rogerian tidak ada teknik. Ya. Tetapi Rogerian mencadangkan kemahiran-kemahiran, sebab kemahiran ini akan membangunkan semula perasaan ataupun self konsep seseorang individu untuk functioning dalam kehidupan. Okey, contoh paling mudah, Ali minat pada Atika Maisara, ya. Ali pula Ashraf lah, ya. Ashraf Azra'i minat pada Atika Masyarah. Dia pernah mengorat Atika Masyarah. Dia berkata rindunya pada Atika Masyarah, sayangnya pada Atika Masyarah. Saya nak ambil Atika Masyarah jadi kekasih saya. Itu adalah keinginan Ashraf.
Azra'i. Tetapi Ashraf Azra'i tidak functioning. Sebab apa? Sebab perasaan dia rendah ataupun self concept dia rendah. Dan bagaimana datang self concept yang rendah ni, Rogerian telah menceritakan tentang konsep organism, tentang kehidupan, bagaimana significant person, mak, ayah, ahli keluarga mempengaruhi dan akhirnya membina self concept. Mungkin dan antara yang diceritakan oleh Rogerian ialah kerana bersyarat. Mak ayah Ashraf ni dulu bersyarat. Dia kata, kau mesti pandai, kau mesti jadi baik, baru mak terima. Kalau kau tak pandai, tak dapat A, pergi jadi anak jiran. Jangan jadi anak mak. Jadi self konsep Ashraf pun jatuh. Kau ni dah lah gemuk hitam, siapa nak kau? Maka konsep kendiri Ashraf pun jatuh, ya. Kerana mak dia menerima Ashraf bersyarat. Mak dia tak kongruen dan mak dia tak menunjukkan empathy. Dia kehilangan 3 skill ni. Maka kesan dia, self concept Ashraf pun rendah. Perasaan dia rendah. Maka Ashraf tak functioning. Tak fully functioning dalam kehidupan. Jadi, bila Ashraf minat pada artikel masyarah, bila dia nak mengorat artikel masyarah, maka perasaan rendah diri tu datang. Maka Ashraf pun akan kata, saya minat artikel masyarah, tapi artikel masyarah cantik, saya buruk. Dia pun sedih. Saya minat artikel masyarah, tapi artikel masyarah itu minat orang pakai naik kereta, minat orang tinggi, putih. Saya pendek, dalam pendek hitam, dalam hitam legam. Dalam hitam legam tak ada duit, dalam tak ada duit pendek. Maka boleh tak Ashraf Azra'i mengorat artikel masyarah? Boleh ke tak boleh? Tak boleh, kerana self concept dia rendah, dia tak fully functioning. Datang daripada memori hubungan dengan individu significant yang tidak empati, menerima bersyarat dan tak kongruen. Kelekot Rogerian. Maka sebab itu kaunselor kena meningkatkan semula konsep kendiri Ashraf Azra'i. Jadi apabila Ashraf Azra'i datang berjumpa dengan kaunselor, kalau awak guna pendekatan humanistik, maka awak hanya perlu menerima Ashraf tanpa syarat, menerima dia seadanya, untuk nanti self concept dia meningkat. Jangan judge dia, sebaliknya empathy, memahami emosi dia, nanti self concept dia meningkat. Dan kongruen. Kongruen ni maksudnya genuine, maka tidak ada unsur kepura-puraan. Jadi dari diri kita yang sebenar. Ya. Contohnya Ashraf pun berkata kepada kaunselor, saya minat kepada artikel masyarah. Maka kaunselor kata, awak minat kepada artikel masyarah. Saya faham apa yang awak rasakan. Tu Ashraf kata, tapi saya rasa saya tak layak untuk artikel masyarah. Awak rasa awak tak layak. Saya rasa saya hitam. Artikel masyarah putih. Awak rasa awak hitam. Saya rasa saya buruk. Awak rasa awak buruk. Saya rasa saya tak padan sebab saya pendek, saya tak ada duit. Awak rasa pendek, tak ada duit. Jadi waktu itu kaunselor hanya tunjukkan empathy, terima tanpa syarat, kongruen. Jadi kaunselor hanya menjadi cermin kepada klien, untuk klien refleks melihat emosi dia sendiri. Dan dalam Rogerian kita kena ingat satu prinsip dalam Rogerian, every person adalah organism yang menuju kepada kesempurnaan. Maka itu semua hanya proses. Dan akhirnya Ashraf berkata, saya hitam. Awak hitam. Saya rasa saya tak berguna. Awak rasa tak berguna. Saya faham. Saya rasa saya artikel masyarakat tak nak saya. Saya tahu awak sedih.
Kerana apa yang awak ingin awak tak tercapai. Dia sedih lagi, saya rasa muka saya macam monyet. Muka awak macam monyet. Tiba-tiba Ashraf akan tersedar dengan sendirinya. Tapi saya rasa saya taklah macam monyet. Kan? Saya rasa saya taklah buruk sangat. Bagus. Ya, awak rasa awak sebenarnya taklah buruk sangat. Saya rasa saya okey. Walaupun saya tak tinggi sangat, tapi kulit saya putihlah juga. Ya, awak rasa awak ada kelebihan kulit putih. Saya rasa walaupun saya tak ada duit, tapi saya kaya dengan senyuman, hati saya baik. Awak seorang yang baik hati, mudah tersenyum sebenarnya. Kan? Saya rasa saya layaklah dengan Atiqah Masyarah tu. Awak rasa awak layak ya dengan Atiqah Masyarah? Saya rasa saya layak. Jadi macam mana Ashraf Azra'i boleh rasa layak dengan Atiqah Masyarah? Ialah kerana self konsep dia telah meningkat. Dia telah fully functioning. Apabila kaunselor menggunakan pendekatan terima tanpa syarat, empati dan kongruen, maka self konsep dia meningkat. Maka Ashraf Azra'i pun kata, saya rasa saya nak mengoratlah Atiqah Masyarah. Bagus. Awak dah ada satu keyakinan diri untuk mencuba sesuatu yang awak ingin dalam kehidupan. Ya, saya rasa saya akan cuba. Dan saya yakin saya akan dapat apa yang saya mahukan kalau saya berusaha. Bagus. Okey. Sebab itu dalam Rogerian teknik ataupun humanistik, mereka sering menggunakan perkataan insight ataupun celik akal ataupun ataupun dalam Einstein, dalam fizik dia sebut eureka. Ya. Di mana celik akal ataupun kesedaran lebih berharga daripada diamond. Sebab itu bagi orang yang bermasalah, sentiasa seteruk, ya, nak mendapat celik akal ni susah. Sebab tu kaunselor kena bantu dia. Okey? Jelas? Siapa jelas? Buat thumbs up, ya. Okey, siapa minat pendekatan humanistik? Okey, jelas tadi Jadi kita dah faham tadi pendekatan humanistik adalah satu pendekatan yang mempercayai semua masalah manusia berpunca daripada perasaan rendah diri, self konsep yang rendah yang menyebabkan dia tak fully functioning dalam kehidupan. Maka tugas kaunselor adalah meningkatkan semula perasaan klien dengan menggunakan pendekatan empati, terima tanpa syarat, kongruen dan keyakinan bahawa manusia itu unik, satu organisme yang sentiasa bergerak ke arah kesejahteraan dan permasalahan manusia sebenarnya hanya proses untuk menuju kesempurnaan. Dan akhirnya apabila konsep diri dia meningkat, maka klien akan dapat berfungsi dengan sendirinya. Ya. Dan buku ni tak ada humanistik. Humanistik dalam buku lain. Tapi buku tu saya tak jual. Buku teori kaunseling. Mana buku teori kaunseling Saya banyak buku. Ada buku yang saya jual, ada buku yang tak saya jual. Buku ni lagi bagus ya. Dia adalah tentang gabungan antara kognitif dan behavior. Beli buku ni lah Teknik-teknik tu pun sebahagian tu ada dalam buku ni. Okey. Jadi dah faham tadi ya. Okey, secara rumusan dia. Siapa tadi? Hurin Patricia buat rumusan 4 pendekatan kaunseling tadi yang saya sebut. Ingat, kekuatan kaunselor yang menjadikan kaunselor hebat dan profesional bukan sekadar personality, bukan sekadar kemahiran, tetapi elemen yang ketiga tadi, iaitu teori. Teori lah yang menjadikan kaunselor profesional, kaunselor hebat.
Dan sesiapa pun klien datang, apa pun permasalahan dia, apa pun kedudukan taraf dia, datuk ke, nenek ke, Tan Sri ke, masalah keluarga ke, kerjaya ke, no problem. Kita boleh bantu. Sebab kita memahami tentang theoretical. Tapi ingat, jangan memahami separuh masak. Nanti awak terperangkap, awak pening. Awak kena memahami sampai habis. Baru kita boleh gunakan theoretical kita tu untuk bantu. Dan kita ada praktis klinikal semasa praktikum, semasa internship untuk praktis teori ni dengan baik. Okey. Dan kemudian Aaron Beck dan Albert Ellis Albert Ellis telah membina, mengubal REBT, Rational Emotive Behavior Therapy. Nanti kita belajar tentang REBT. Dan Aaron Beck telah memperkembangkan teori kognitif terapi. Mereka duduk, berbual, bersembang dan akhirnya Albert Ellis dan Aaron Beck telah menubuhkan satu pendekatan CBT, iaitu gabungan antara kognitif behavior terapi. Jadi CBT, sebab itu kena faham tu Aaron Beck tidak pernah membina ataupun mengubal teori CBT. Aaron Beck mengubal kognitif terapi. Albert Ellis mengubal teori REBT, Rational Emotive Behavior Therapy. Tetapi mereka telah combine dan menubuhkan satu gagasan ataupun payung CBT, iaitu semua pendekatan yang fokus kepada kognitif dan behavior dalam membantu merubah manusia ke arah yang lebih baik diletakkan di bawah cabang CBT. Dan sehingga hari ini ada berpuluh beratus-ratus pendekatan dalam CBT. Dan di Malaysia, so saya penggubal CBTH, iaitu satu pendekatan bagaimana untuk memahami CBT dengan lebih lanjut, lebih mudah dan sesuai dengan persekitaran. Nanti pergi tengok ni. Ini payung CBT. Jadi ada banyak teori-teori di bawah CBT, iaitu motivational interviewing, cognitive therapy, behavior therapy, exposure response prevention, mindfulness based cognitive therapy, functional analysis therapy, metacognitive therapy, schema therapy, rational emotive behavior therapy, itu REBT. Prolonged exposure acceptance and commitment therapy, ACT pun masuk bawah CBT. Mindfulness based stress reduction, MBSR ni, dialectical behavior therapy, termasuk cognitive behavior therapy for healing. Itu adalah pendekatan-pendekatan yang diletakkan di bawah CBT. Dan jika awak nak jadi kaunselor yang hebat, psychological yang hebat, awak kena mahir CBT. Sebab dalam kajian empirikal dipersetujui dapatan bahawa pendekatan yang paling cepat, pantas dan berkesan untuk menangani stres, kesihatan mental adalah CBT. Dalam meta-analisis jurnal pun mengatakan CBT adalah pendekatan yang paling terkenal, paling mudah, paling berkesan. Yang kedua barulah pendekatan kognitif, pendekatan behavior, pendekatan humanistik. Sebab CBT adalah serampang dua mata, iaitu kita membetulkan corak pemikiran dan kita membetulkan behavior. Ingat tadi kita belajar dalam pendekatan kognitif, dia mengandaikan bahawa semua masalah berpunca daripada pemikiran. Maka tugas kaunselor adalah membetulkan pemikiran, merasionalkan pemikiran.
melihat semula kehidupan dengan pandangan baharu, dengan pemikiran yang lebih positif, mengambil mesej-mesej hikmah kehidupan, betulkan balik pemikiran, maka akan datang psychological, pandangan tentang kehidupan, memaknai kehidupan. Maka dalam CBTH ni kita ada 50 teknik untuk kognitif. Dan kemudian dalam behavior terapi, kita meyakini bahawa semua masalah manusia bukan daripada pemikiran, bukan daripada kisah silam, tapi kerana behavior. Behavior yang tidak berfungsi dengan baik. Behavior yang maladaptif ataupun merosakkan. Maka kita akan ajar tingkah laku baru. Maka dalam CBTH kita ada 45 teknik behavior. So pergi dapatkan buku ni lah ya. Nanti pelajar beli ya. Okey. Sebab itu CBT bagus sebab dia serampang dua mata, dan CBTH juga bagus kerana dia mengekalkan elemen humanistik, iaitu kemanusiaan ya, dan mengekalkan pendekatan psikoanalisis. Ya, itu mengandai cuma beza psikoanalisis dengan CBT ialah kita kena tahu apakah kisah silam yang berlaku yang menyebabkan karakter ataupun permasalahan hari ini, supaya boleh ditangani dengan masa sekarang, kini, saat ini, untuk merasionalkan, mendamaikan kisah silam itu. Jadi dia menerokai kisah silam untuk mengetahui kesan pada hari ini dan kita berdamai kembali. Jadi dia tak adalah fokus kepada kisah silam tu keterlaluan. Sebab itu ada elemen psikoanalisis yang kuat dalam CBT, dan ada elemen humanistik, dan ada elemen kognitif, dan ada elemen behavior. Sebab itu belajarlah ya CBT ya, CBTH. Okey pelajar semua jelas? Siapa jelas ya? Buat thumbs up. Okey, jadi sebelum kita masuk kepada CBT oleh Aaron Beck, kita dah buat ulang kaji tentang 4 pendekatan utama dalam kaunseling psikologi. Ingat tadi saya sebut yang menjadikan kaunseling psikologi hebat, nampak hebat, dan kita dapat bantu ramai orang. Tak kisah apa-apa permasalahan dia, tak kisah siapa dia, kita boleh duduk, kita boleh guide daripada mula sampai habis, daripada menerokaan, mengenal pasti masalah sampai alternatif penyelesaian adalah kerana teori. Sebab itu, kaunselor yang lemah ataupun tidak menguasai teori ataupun menguasai teori separuh masak, maka mereka tidak akan dapat jadi kaunselor yang profesional. Sebab itu profesional adalah menguasai asas teori. Sebab itu kalau personality kaunselor, kemahiran kaunselor, jas melayan dan mendengar, itu sebenarnya adalah ahli akrab. Itu adalah pembimbing. Itu adalah fasilitator. Itu adalah PRS, pembimbing rakan sebaya. Profesional kaunselor, kekuatan mereka adalah kepada theoretical. Dan satu lagi, selepas pendekatan psikoanalisis, minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula dengan pendekatan psikoanalisis, lepas tu pergi kepada perkembangan behavior, pergi kepada pendekatan kognitif, dan pergi pendekatan humanistik, dan akhirnya berbalik kepada pendekatan psikospiritual ataupun mindfulness yang sangat berkesan dalam counselling dan psikologi. Sebab tu MBSR, mindfulness, love therapy, ataupun pendekatan psikospiritual, itu adalah pendekatan aliran yang kelima yang sangat berkesan untuk membantu kaunselor. Tapi apapun sebenarnya
pendekatan psikospiritual itu dia hanya adalah konsep, tetapi segi teknik dan aplikasi dia masih terikat banyak dengan kognitif dan behavior. Sebab tu kunci dia adalah kognitif behavior. Okey, jelas semua pelajar? Okey, satu pelajar cuba ulas, dua pelajar ulas balik apa yang awak faham daripada kuliah kita malam ni. Cepat. Atika Mahsarah, kenapa keluar? Masuk balik. Okey. Siapa nak ulas? Nur Roshi. Ulas apa yang kita belajar malam ni? Yang awak faham? Nur Roshi Dayah. Assalamualaikum, Sir. Yap. Apa yang saya dan hari ni, kita ada belajar 4 pendekatan ni, di mana kalau kaunselor yang hebat perlu mahir dan perlu tahu 4 pendekatan teoretikal tadi, iaitu psychoanalysis, behavior, kognitif dan efektif. Okay. CBT tu dia ada beza dengan CBT-H. Macam tu. Okey, cerita balik asas psikoanalisis. Cerita asas psikoanalisis, asas behavior, asas kognitif dengan asas humanistik. Okay, asas psikoanalisis ni berpunca daripada klien tu bermasalah berpunca daripada kisah silam dia. Okay. Jadi kaunselor perlu menyedarkan klien tersebut daripada pemikiran tidak sedar tu kepada pemikiran yang sedar. Okay. Itu untuk psikoanalisis. Yang kedua, behavior. Behavior ni berpunca daripada tingkah laku. Di mana ada kaunselor. Apa tu? Syida? Okay. Sorry, saya dah masuk bilik sekejap. Okay. Untuk behavior tu, kaunselor perlu ajar tingkah laku yang betul kepada klien yang mempunyai masalah dalam tingkah laku. Okay. Seterusnya adalah kognitif. Kognitif ni berpunca daripada pemikiran, di mana klien mempunyai pemikiran yang negatif terhadap sesuatu masalah. Jadi kaunselor perlu bantu klien tersebut untuk betulkan cara pemikirannya. Macam tu. Okay. Yang terakhir adalah efektif, iaitu berpunca daripada perasaan. Kaunselor dia perlu tingkatkan semula perasaan dia, keyakinan dia, konsep kendiri dia, macam perceritaan Atikah dengan Ashraf tadi. Ya. Itu saja. Okey. Apa Roshidah suka pendekatan apa? Saya suka pendekatan kognitif. Okey, awak boleh suka pendekatan kognitif, awak boleh suka pendekatan behavior, tapi ingat kata saya, untuk jadi kaunselor yang hebat, yang berkesan, awak tidak boleh menguasai satu pendekatan saja. Itu adalah kegagalan, itu adalah kelemahan. Kaunselor yang hebat mesti menguasai 4 pendekatan. 5 pendekatan masuk dengan pendekatan psikospiritual, mindfulness tu, ya. Love therapy tu. Ya. Jadi memang kita kadang-kadang tu ada satu pendekatan yang kita suka. Sama ada behavior, kognitif, psikoanalisis, tapi kita tahu, ya, sebab masalah klien yang datang itu berbeza-beza. Ada masalah klien datang, dia cerita itu, cerita ini, kita tahu, oh, ini ada trauma kisah silam. Oh, dia ada satu lekatan kisah silam. Oh, ada dendam kesumat yang lama. Sebab tu dia suka bergaduh orang tu, bergaduh orang ni. Maka kita akan menggunakan psikoanalisis. Ada orang tu yang datang dan dia memang orang kognitif. Kita lihat dia memang ada banyak pemikiran-pemikiran yang negatif, yang tak logik, yang takut berlebih-lebihan, risau berlebih-lebihan. Maka kita boleh betulkan pemikiran dia dengan menggunakan kognitif.
dan ada klien yang memang memerlukan dan masalah dia adalah pada afektif ataupun humanistik perasaan ya. Sebab itu kita kena kuasai semua dan nanti kita akan belajar bagaimana buat combination dengan semua pendekatan ni dengan menggunakan eclectic approach ataupun pendekatan eclectic ataupun gabung jalinkan semua pendekatan dalam satu proses menolong. Tapi kalau awak pakai CBT ataupun CBTH ni, itu pun sebenarnya dah satu gabung jalin untuk eclectic. Ya. Okey, jelas semua? Siapa jelas ya? Buat thumbs up. Okey. Penonton dekat TikTok, ada apa-apa soalan nak tanya? Ni pelajar saya ni boleh jawab. Hurin Batrisha, Ashraf, Mama Alif. So boleh jawab. Mirul Syahmil, jelas ya. Okey. Okey, so sekarang mari kita lihat kepada CBTH. Okey. CBTH adalah stand for ini buku ni, Cognitive Behavior Therapy for Healing. Ya. Healing ni maksudnya adalah penyembuhan. Ada orang kata kita tak boleh sebut perkataan healing sebab healing ni adalah penyembuhan daripada luka, penyembuhan daripada kesakitan. Maksudnya bila kita sakit baru kita kena healing. So salah faham tu. Healing ni dia macam istighfar lah, istighfar. Jadi bila masa kita kena istighfar, sepanjang masa kita kena istighfar. Astaghfirullahalazim. Duduk saja pun ingat saja Astaghfirullahalazim. Kerana kita sering rasa berdosa, kita lupa, kita syirik pada Allah, kita rasa kita berkuasa, kita kuat, kita fikir negatif, kita merendahkan orang lain. Astaghfirullahalazim. Untuk mensucikan semula diri kita sendiri. Jadi, bila masa kita perlu istighfar, sepanjang masa bila kita ingat. Sebab dia membersihkan, mengembalikan diri kita kepada kesucian. Macam tu juga healing. Bila masa kita perlu healing, sepanjang masa sentiasa kita kena healing. Sebab kita sentiasa terluka. Selalu berfikir negatif. Ada saja benda-benda yang kita rasa penat. Kata orang, fikir orang tu nak buat kita. Fikir negatif, stres, mengeluh, takut, bimbang, menyesal. Jadi sentiasa healing. Selalu healing. Jadi healing ni umpama istighfar. Istighfar itu adalah sebahagian daripada istighfar itu seumpama kita healing. Jadi sentiasa healing. Siapa jelas? Buat thumbs up ya. Jadi bagaimana menggunakan pendekatan Cognitive Behavior Therapy untuk kekal sihat. Siapa pengasas CBTH? Roshidah? Okey. Siapa pengasas CBTH? Siapa nak jawab? Pelajar? Okey ya. Okey, jadi kita kena memahami CBTH adalah diasaskan oleh Muhammad Aziz Shah. Siapa Muhammad Aziz Shah? Awak ni kan? Mas. Ya, tapi dia dibina berasaskan daripada pendekatan CBT. CBT adalah Cognitive Behavior Therapy. Ingat tadi, CBT adalah satu pendekatan, satu gabungan yang menggabungkan semua pendekatan-pendekatan di bawah yang memfokuskan kepada kognitif dan behavior di bawah payung CBT. Ya. Dan berdasarkan teoretikal dikatakan CBT yang saya sebut tadi tu ya sangat berkesan untuk menangani masalah berkaitan mood, kemurungan dan kecelaruan, kebimbangan ya. Ikut Batman, Audi, Washa, Speckens ya 2010 ya, termasuk persetujui juga oleh Hoffman, Dan Smith, Jensen, Freebox ya. Ya. Jadi ini adalah satu pendekatan ya.
Okey, asas dalam CBT dia mengandaikan bahawa proses pemikiran mempengaruhi pelakuan dan proses pemikiran ini boleh diubah suai dan keinginan untuk mengubah pelakuan boleh dipengaruhi oleh perubahan pemikiran. Jadi nak pegang asas CBT ni kita faham 3 benda sajalah ya. Yang pertama, pemikiran akan mempengaruhi perasaan dan perasaan akan mempengaruhi tingkah laku. Okey ya. Jadi apa yang kita fikirkan akan menjadi perasaan dan perasaan tu akan jadi tingkah laku. Dan tingkah laku yang kedua, tingkah laku sebenarnya adalah manifestasi daripada pemikiran. Ataupun tingkah laku sebenarnya buah daripada pemikiran. Sebab tu kalau pemikiran awak penuh dengan asak dengki, tingkah laku awak nanti pun penuh dengan kebencian. Tak suka orang tu mulut muncung, jalan hentak-hentak kaki, baling-baling barang. Sebab tu Tuhan sebut dalam Quran tu. Maka akhirnya Tuhan akan menunjukkan apa dalam hati mereka dalam bentuk tingkah laku mereka. Ya. Okey. Dan yang ketiga, tingkah laku boleh diubah melalui mengubah pemikiran dan pemikiran boleh diubah dengan mengubah tingkah laku dan tingkah laku boleh diubah dengan mengubah pemikiran. Okey, ni 3 asas dalam CBTH. Okey, yang pertama, apa yang dipikir akan menjadi perasaan dan perasaan akan menjadi tingkah laku. Ya, yang kedua, tingkah laku adalah manifestasi daripada pemikiran. Jadi bila kita ubah tingkah laku, kita boleh ubah pemikiran kita. Dan yang ketiga, mengubah pemikiran boleh mengubah tingkah laku dan mengubah tingkah laku boleh mengubah pemikiran. Sebab itu kekuatan CBTH adalah cognitive behavior, iaitu serampang 2 mata. Dia ubah pemikiran untuk ubah perasaan dan tingkah laku, lepas tu dia guna pula teknik mengubah tingkah laku untuk mengubah perasaan dan pemikiran. Dan dia bagi pula homework, tingkah laku berterusan, konsisten dan akhirnya jadi urat saraf sendi kita dan akhirnya kita akan menjadi versi diri kita yang lebih sihat. Ya. Sebab itu macam dalam masalah kesihatan mental, ya, depression ke anxiety ke, semua tu sebenarnya pemikiran. Contoh paling mudah bila okey, contoh paling mudah macam ni. Okey, mari buat apa yang saya cakap ya. Okey, semua orang pejam mata. Okey, bayangkan satu orang yang menyakiti hati awak, orang yang tak suka awak, yang awak perbenci dia, bayangkan muka dia, bayangkan kata-kata dia dan rasai perasaan tu, rasailah fisiologi. Okey, apa awak rasa? Okey, jadi bila awak fikir orang yang jahat, orang yang kata awak, maka awak segera marah, maka tangan awak pun mengeletar, awak tak relax, awak nak baling barang, senang pergi tumbuk dia. Ya, jadi apa yang dipikirkan akan mempengaruhi perasaan dan tingkah laku kita, fisiologi kita. Okey, faham tak? Siapa faham? Ya, buat thumbs up. Okey. Kemudian dikatakan, okey, seterusnya ikut saya. Awak kena rasa, awak kena buat. Nanti awak tak faham. Okey, pejam mata, cuba fikir pula orang yang awak sayang, orang yang awak suka. Awak fikir awak pergi berjalan dengan dia, pergi melancong, sembang-sembang gelak-gelak dengan dia, dia senyum ke awak senyum dengan dia. Pergi tempat menarik dengan dia, tengok pemandangan pantai, best, seronok, sembang-sembang gelak-gelak dengan dia, hati awak berbunga-bunga. Kita nafas, lepaskan. Jadi apa awak rasa? Jadi jika awak fikir benda yang indah, seronok, happy, orang yang awak sayang, jadi apa perasaan awak? Tenang, happy, gembira, berbunga-bunga. Maka badan awak pun seronok, happy, relax, bahagia.
Itulah dimaksudkan apa yang dipikirkan akan menjadi perasaan dan akan menjadi fisiologi tingkah laku. Itu kita dapat on the spot tu. Bukti dia, fikir benda yang happy, perasaan awak gembira, fisiologi awak relax. Tapi kalau awak fikir benda yang menakutkan, menyakitkan, perasaan awak geram, resah, gelisah dan badan awak pun tak relax, tangan awak menggeletar. Itu dia panggil what you give, you get back. Ya, pada diri kita sendiri. Sebab itu dalam cognitive behavior therapy, apa yang dipikir akan menjadi pemikiran dan perasaan. Okey, faham tak? Siapa faham? Buat thumbs up. Ya. Okey, kemudian lepas kognitif itu dipanggil kognitif terapi. Lepas tu dia pergi yang kedua, dipanggil behavior terapi. Nah, behavior terapi, apa yang kita buat akan menjadi perasaan, akan menjadi tingkah laku. Okey. Jadi mari kita buat. Okey, ambil tangan, ya. Letak atas kepala macam ni. Muka pun jadi monyok. Hala nafas. Keling kepala. Pegang kepala. Okey, keling kepala. Muka monyok. Kan? Buat macam ni. Kan? Apa awak rasa? Jadi bila kita buat tingkah laku macam ni, pegang kepala kita, tunduk, maka automatik kita akan fikir benda yang menyakitkan, penyesalan, tak larat, lemah, perasaan tu. Maka tingkah laku kita pun jadi makin teruk, makin tak larat, makin tak bermotivasi. Jadi tingkah laku ataupun perbuatan akan mempengaruhi perasaan, akan mempengaruhi pemikiran. Ya, sebab tu okey, cuba buat macam ni. Okey, tegakkan badan. Tarik nafas. Angkat tangan, buat macam ni. Yes. Yes. Put bau. Saya hebat. Saya bijak. Saya handsome. Saya baik. Saya okey. Kan? Jadi apa awak rasa? Awak rasa hebat, tenang, okey, semua benda susah akan jadi mudah. Itu dipanggil biofeedback. Itu dalam biological, apa reaction kita dalam behavior kita akan mempengaruhi biological kita. Dia akan mempengaruhi psychosocial kita. Sebab itu jangan cepat mengeluh, pakai cadar cantik, pakai minyak wangi, jalan tegak, sapa orang lain. Itu behavior yang positif. Nanti perasaan kita jadi positif dan pemikiran kita jadi positif, maka semua benda jadi mudah. Tapi kalau bangun tidur, mengeluh, tunduk, jalan pun tak larat, mula keluh kesah, muka monyok, jadi tak baik nanti. Sebab itu kita ajar ubah pemikiran untuk ubah perasaan dan tingkah laku. Dan satu lagi, serampang dua mata, kita ajar ubah tingkah laku untuk ubah perasaan dan pemikiran. Sebab tu dipanggil cognitive behavior therapy. Okey, apa itu terapi? Terapi bahasa Inggeris maksudnya adalah rawatan. Okey, ya. Terapis adalah perawat. Jadi cognitive behavior therapy maksudnya adalah rawatan pemikiran dan tingkah laku. Ya. Okey, faham tak semua student? Siapa faham? Buat thumbs up. Okey, sebab tu untuk memahami cognitive behavior therapy, kita kena faham kekuatan kognitif dan kita kena faham kekuatan behavior. Sebab itu CBT ni sangat berkesan, dia kuat sebab kita ubah corak pemikiran dan lepas otak dah berubah, kita beritahu nak buat apa, nak buat apa. Sebab tu kalau macam orang depression, anxiety kan, mereka tak tahu nak buat apa. Sebab tu kita kena bagi teknik behavior. Tapi bermula dengan teknik kognitif dulu. Sebab tu dalam cognitive behavior therapy,
bila awak buat session, biasanya kita akan beri minimum 2 teknik. Yang pertama teknik kognitif, lepas tu kita kukuhkan dengan satu teknik behavior. Dalam buku ni ada 95 teknik. Buku ni sikit. Buku ni ada 50 teknik. Buku ni 90 teknik. Ni level master. Ya. Buku ni lagi tebal. 300 page lebih ya, dengan case study ya. Buku ni asas sikitlah ya. Okey. So jelas ya. So buku ni boleh beli dekat TikTok Shop. So siapa nak beli boleh beli ya. Okey. Okey, pelajar nanti boleh beli dalam kelas Okey, jadi kita dah faham tadi ya. Contoh paling mudah tadi macam okey. Kemahiran berfikir aras tinggi ialah kita berfikir mengenai pemikiran kita sendiri ya. Lepas tu kita kena duduk di atas pemikiran kita. Baru kita boleh pakai CBT. Jangan duduk kepada pemikiran, tapi kita kena duduk di atas pemikiran. Jadi istilah dia ialah sebut ramai-ramai, saya bukan pemikiran. Aku bukan pemikiran. Jadi bila kita kata aku bukan pemikiran, maka kita akan dapat lihat pemikiran kita sendiri. Sebab itu macam dalam mindfulness teknik dalam CBT, kalau orang tu datang jumpa awak, dia kata ke awak, kau ni jahat, kau ni tak guna, puas hati kau, awak tersentak. Bila tersentak saja, awak jangan duduk pada pemikiran. Kalau duduk pada pemikiran, awak sedih, kenapa dia buat saya begitu, dia jahat, awak marah. Tak, awak kena duduk di atas pemikiran. Awak kena lihat pemikiran awak sendiri. Oh, dia sedang attack emosi saya. Dia sedang attack pemikiran saya. Dia sedang mencederakan pemikiran saya. Oh, saya nampak pemikiran saya tercedera. Saya nampak saya sedih. Dia sedang attack pemikiran saya. Tarik nafas. Aku bukan pemikiran. Masa tu awak akan dapat kendalikan diri awak. Macam enjin kereta lah ya. Kalau awak kata saya enjin kereta, jadi bila enjin tu rosak, awak tak boleh baiki sebab awak enjin. Macam nak baiki? Jadi kalau awak kata enjin kereta ini saya punya, jadi bila kereta awak rosak, maka awak boleh merawat enjin kereta tu. Awak boleh tukar kompresor, tukar minyak hitam, sebab awak bukan enjin kereta. Sebab tu ingat, untuk menguasai CBTH, kita kena kuasai satu teknik. CBTH dalam buku dia cerita. Teknik aku bukan diriku. I am not myself but I love myself. Kita berada di atas pemikiran. Kita bukan pemikiran. Jadi pemikiran tidak boleh menguasai kita. Tetapi kita yang menguasai pemikiran kita. Pemikiran kita bukan master kita. Tapi kita adalah master kepada pemikiran kita. Sebab itu, antara kemahiran berfikir aras tinggi dalam CBTH, kita ajar klien mengkritik pemikiranku sendiri. Mengkritik pemikiranku sendiri. Jadi, kalau pemikiran awak rasa teruk, rasa negatif, awak rasa down, awak rasa tak guna, sedih, tarik nafas, kritik pemikiran awak. Kenapa aku perlu sedih? Kenapa aku perlu takut? Kenapa kau takut? Kenapa kau takut pada dia? Apa dia buat pada kau? Kenapa perasaan takut ada? Kenapa takut dengan dia? Kan? Kenapa aku perlu takut? Nanti kefitrahan akan menjawab. Oh, saya tak perlu takut dengan dia. Dia pun manusia biasa. Saya manusia biasa. Dia pun manusia biasa ya. Dia minum air, saya pun minum air. Dia dahaga, saya pun dahaga. Dia makhluk Allah, saya pun makhluk Allah. Tak perlu takut dengan dia. Saya tak perlu takut dengan dia. Saya mungkin perlu berhati-hati.
buat shield, protect diri saya, jaga diri saya, I love myself. Saya tak perlu takut dengan dia. Saya tak perlu risau dengan dia. Ketakutan dan kerisauan kepada dia tidak boleh menguasai saya. Stop. Ya. Saya faham? Ya. Buat thumbs up. Sebab tu dalam CBTH, kita kena mengajar diri kita dan klien kita cakap pada pemikiran kita, emosi kita. Wahai pemikiran, wahai emosi, you are not my master, but aku. Kesedaran, mindfulness adalah master pada pemikiran aku. Aku yang kawal kau. Jadi kalau pemikiran kita fikir negatif, ya, kita kritik dia. Kita bimbing dia, tapi dengan kasih sayang. Sebab tu kena tambah pula elemen love therapy tu. Ya. Okey, dekat TikTok ada soalan. Anin Yakota. Isteri gimana kabarnya, Prof? Bagus, sihat, alhamdulillah. Dia kawan saya lah ni, ya. Okey, jelas kan? Okey. Jadi saya berfikir, tetapi berfikir bukan saya, kerana saya adalah yang menganalisis pemikiran saya. Jadi ingat apabila kita berfikir tentang pemikiran kita sendiri, automatik kita sebenarnya telah berada di atas pemikiran. Okey, latihan paling mudah ialah kita buat teknik, kemudianlah teknik tu, ya. Kita tengok latar belakang Albert Ellis, ya. Okey. CBT yang original telah dicadangkan pembentukan dia oleh Aaron Tibet. Nanti boleh tengok nota saya bagi tu. Dalam buku ni pun ada gambar Aaron Tibet. Aaron Tibet ni dah meninggal ke hidup lagi? Ya. Hurin Patricia. Aaron Tibet ni dah meninggal ke hidup lagi? Jawab. Dah meninggal, sir. Dia dah meninggal. Dia meninggal semasa umur 100 tahun. Genap 100 tahun dia meninggal. Sebab itu, kalau awak nak umur panjang, awak kena selalu berfikir. Menggunakan kognitif. Kena aktif. Dan aktif yang pertama, aktif dalam pemikiran. Nanti umur kita panjang nanti. Sebab tu macam Tun Mahathir kan, umur 100 tahun. Sihat lagi. Fikiran tak nyanyuk. Sebab dia aktif. Pemikiran dia sentiasa berfikir, menganalisis, nak selamatkan negara dan sebagainya kan. Ni adalah Albert Ellis. Nampak tak? Ni Albert Ellis. Dia meninggal semasa umur 100 tahun. Sebab tu, kalau awak pencen, mak ayah awak pencen, pencen dalam pekerjaan saja. Tapi kognitif, aktiviti seharian, tak boleh pencen. Kalau duduk, tidur, pegang pelekat, tak lama sakit lah tu. Ya? Macam-macam penyakit datang. Sebab tu, pemikiran, perasaan tidak boleh pencen. Selagi hidup, selagi diberikan tenaga, kita kena terus berfikir, bekerja, aktif tanpa pencen. Okey, pencen tu rasmi saja dalam pekerjaan je. Tapi dalam kehidupan tak boleh pencen. Jadi pergilah. Jadi jawatan kuasa masjid ke, surau ke, jumpa kawan-kawan ke, pergi melancong ke, ambil cucu sekolah ke, kan? Pergilah apa-apa, kan? Okey, jadi kalau ikut ini, Aaron Beck dilahirkan pada tahun 1921 dan dia merupakan anak bongsu daripada 5 beradik yang dilahirkan di Providence, Rhode Island, ya, dekat Amerika Syarikat, ya. Dan Aaron Beck ni telah berkhidmat sebagai doktor pelatih dan juga residen dalam patologi di Rhode Island Hospital dan merupakan residen dalam bidang neurologi di Cushing Veteran Administration Hospital di Framingham, Massachusetts. Beliau bekerja di Jabatan Sekretaris. Beck mula menerokai lebih mendalam tentang isu-isu sekretaris yang terkini, ya. Sebab itu, yang menghasilkan pendekatan CBT ini adalah Aaron Beck dan beliau bukan jalan-jalan. Beliau adalah seorang doktor medik yang fokus dalam bidang neurologi
clinical psychiatrist. Ya, dan akhirnya menghasilkan satu pendekatan kognitif terapi. Dia sedar semua masalah sebenarnya pemikiran. Walaupun ada neuro, hormon, chemical, tapi sebenarnya datang daripada cara corak pemikiran. Sebab tu Aaron Beck ni bukan calang-calang. Dia adalah orang yang berkhidmat, yang fokuskan masa dan tenaga dia mengkaji tentang kemanusiaan, tentang masalah. Dan dalam kehidupan ni, dalam psikospiritual, kita belajar siapa yang belajar, mengkaji, meneliti, pasti Allah beri jawapan. Pasti Allah beri ilmu, kerana Allah ni Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Siapa yang berusaha, siapa yang berfikir, Allah akan beri. Tapi kalau kita tak berusaha, tak berfikir, tak dapatlah benda tu. Ya? Sebab tu Allah ni Maha Adil lah. Siapa yang berfikir, siapa yang mencari, tak kisahlah dia agama apa, bangsa apa, Allah akan beri. Ya? Okey, kemudian Beck menjambung pelajaran di peringkat Doktor Falsafah dalam bidang sains perubatan di Brown University dan graduan pada tahun 1982. Beliau merupakan Profesor Emeritus di University of Pennsylvania, Presiden Emeritus bagi Institut Terapi Kognitif Beck dan penyelidikan serta pengarah utama untuk Aaron T. Beck Psychopathology Research Center. Psychopathology ni adalah center untuk mengkaji tentang penyakit-penyakit psikologi. Dia logi ni, apa-apa logi ni penyakit. Logi ni penyakit. Patho adalah penyakit. Ya, jadi patologi adalah kajian-kajian tentang penyakit, punca, cara merebak, proses kesan. Jadi kalau psikopatologi adalah kajian-kajian tentang penyakit-penyakit psikologi, penyakit-penyakit kejiwaan, penyakit kognitif. Itu dipanggil psikopatologi. Saya ajar subjek psikopatologi ya, di UPSI. Sebab tu ada buku di DSM-5 tu kan. Siapa nak beli tu boleh beli. Untuk pelajar saya, nanti siapa nak beli buku DSM-5 tu saya bagi harga special. Siapa nak? Kat tangan. Ya, RM10 je. Sebab pelajar ni dia tak ada duit sangat kan. Jadi saya ambil kos bawah pada kos sikit pun tak apalah ya. Yang penting awak nak belajar ya. Okey, kemudian pada peringkat awal, Beck cuba mengesahkan kesesuaian teori psikoanalisis Freudian dalam merawat klien yang mengalami kemurungan. Tetapi hasil kajiannya telah membuktikan sebaliknya. Beliau sedar bahawa klien yang mengalami kemurungan sering mengalami gangguan daripada pemikiran negatif yang mereka percaya adalah benar. Maka beliau telah membina teori yang berfokuskan kepada gangguan pemikiran yang menyebabkan tingkah laku bermasalah, dan beliau menamakan teori tersebut sebagai kognitif terapi. Ingat tadi saya sebut Aaron T. Beck ni, dia sebenarnya adalah pengikut psikoanalisis. Dan dia duduk di hospital, jumpa dengan pasien yang ada masalah kemurungan, dan dia cuba apply teori psikoanalisis. Tapi akhirnya dia kata teori psikoanalisis ni ada kebaikan dia, tetapi sebenarnya punca dia adalah kognitif sekarang, bukan pada masa lepas. Jadi kita kena betulkan masa sekarang. Maka dia pun buat satu teori baru, iaitu yang dinamakan kognitif terapi. Jadi pergilah cari buku betul tu, kognitif terapi. Nanti pelajar saya, nanti saya bagi PDF format kognitif terapi, original book by Aaron Beck. Baca buku tu ya. Baca sumber premier. Faham betul-betul ya. Jadi tak payahlah kita baca, boleh juga kita baca daripada buku-buku sekunder ya. Tapi kalau PhD student lah ya. Kalau PhD student dia tak boleh baca buku sekunder. Buku yang orang lain tulis tentang penulis itu, tentang teori itu. Tapi kita kena baca teori penulis asal, penulis original. Apa yang dia cakap tentang teori dia. Itu dipanggil sumber premier. Sumber sekunder ni biasanya dia menganalisis ataupun menceritakan teori itu berdasarkan perspektif dia.
Sebab tu macam CBTH adalah perspektif saya. Jadi kalau nak tahu tentang terapi kognitif, saya boleh cerita, tapi perspektif saya, perspektif Prof Mas. Jadi bagus, mungkin lebih mudah faham, lebih jelas, sebab saya ringkaskan. Tetapi kalau awak nak betul-betul, pergi cari kognitif terapi oleh Aaron Beck dan baca buku yang original, lihat pemikiran dia yang sebenar-benarnya. Okey, pelajar semua faham? Okey, seterusnya pengklasifikasian dalam CBT ya. Okey, kita faham tadi pendekatan CBT secara asasnya terbentuk daripada kombinasi terapi kognitif dan terapi tingkah laku yang dikembangkan oleh Aaron T. Beck kepada CBT pada awal 1960-an. Dan kalau ikut kajian klinikal, dia banyak berhubung dan kontak dengan Albert Ellis untuk menubuhkan CBT. Ya, jadi untuk mengklasifikasikan CBT, pendekatan CBTH ni bersetuju dengan saranan Mahoney dan Emkoff 1978 yang mengatakan berdasarkan perspektif yang berbeza, membahagikan CBT kepada 3, iaitu penstrukturan semula kognitif, kemahiran penyesuaian diri dan penyelesaian masalah. Jadi untuk fokus kepada CBT ni, kita setuju dengan Mahoney dan Emkoff 1978 tu. Yang pertama, kita kena buat penstrukturan kognitif. Lepas tu kita kena ajar dia coping skill dalam behavior dan kognitif. Lepas tu kita akan bantu klien untuk menyelesaikan masalah. Baru klien akan dapat kelegaan dan dapat berfungsi dalam kehidupan. Contohnya, dia ada masalah putus cinta, maka kita akan betulkan balik struktur pemikiran dia untuk melihat benda itu sebagai bukan penamat kehidupan, tetapi kekal bersyukur, teruskan kehidupan. Dan kita ajar dia coping skill, contohnya latihan pernafasan, bagaimana desensitisasi sistematik teknik, ataupun kita buat latihan yang dicerakin, ataupun penjadualan semula aktiviti menyenangkan, dan kita akan bantu dia selesaikan masalah dia. Okey, jelas Okey. Ya. Okey, dah pukul 11 lebih. Saya ingat kita boleh tamatkan kelas kita. Nanti kita akan sambung kelas kita. Dan yang paling penting dalam CBTH, kita kena belajar tentang konsep CBTH, andaian tentang manusia. Dan kita kena belajar tentang apa itu dipanggil pemikiran teras, core belief tu. Core belief very powerful, kena faham. Ya, core belief, pemikiran pertengahan dengan automatic thought tu. Lepas tu kita kena faham distortion. Sebut pasal CBT, kita mesti tahu apa itu distortion ataupun herotan dalam pemikiran. Dalam CBTH, saya telah huraikan 15 distortion. Distortion adalah tanda awal untuk mengenal simptom awal sebelum mendapat masalah kesihatan mental. Depression ke, anxiety ke, schizo ke, OCD ke. Tanda awal dia adalah herotan tu ataupun distorsi kognitif. Ya. Lepas tu kita akan tengok 13 masalah utama kesihatan mental dan kita akan praktis 24 teknik dalam kaunselor dan fasilitator, pembimbing yang berkesan. CBTH kita ada 24 teknik. So semua pelajar saya tu kena mahir tu 24 teknik tu. Nanti beli buku ni, ya. Saya dah bagi tahu ketua kumpulan tu. Dan kemudian kita akan praktis 45 teknik kognitif, 45 teknik behavior dan 50 teknik kognitif. Lepas tu praktis. Dan insya-Allah awak akan jadi kaunselor yang hebat, yang berkesan dan boleh membantu apa-apa saja permasalahan dengan penuh keyakinan. Dan setiap session klien sedang mengajar kita sesuatu tentang kehidupan dan menjadikan kita lebih baik dan menghargai kehidupan untuk membantu diri kita dan orang lain. Okey, terima kasih. Kita boleh tamat dulu kelas kita, ya. Cuma untuk follower TikTok,
Saya tak pasti nanti Thank you, kelas. Prof. Okey, terima kasih. Bye-bye. Thank you, Prof. Thank Okey. you, Prof. Thank you, Prof. Okay, Prof. Okey. Thank you, Prof. Okey, thank you. Good night. Okey, untuk follower TikTok, terima kasih ya. Nanti kalau ada kelas online, saya buat live. Kalau tak ada kelas online, kalau ada kelas face to face pun nanti saya cuba buat rakaman lah ya. Session ya. Siapa yang berminat, semoga dapat bermanfaat untuk diri dan orang lain. Yakin the power of knowledge lah ya. Knowledge yang akan bantu kita untuk sihat ya, dan kekal kesedaran dan menikmati kehidupan yang indah. Okay, selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Bye-bye. I love you all. Yeah.